Sebelum berkenalan dengan pendidikan inklusif, saya telah memperkatakan tentang pentingnya pembangunan kurikulum dan sistem pendidikan secara keseluruhannya adalah berasaskan kepada menyediakan bantuan dan sokongan kepada pelajar-pelajar lemah bermasalah yang perlu dibantu dan bukan menjadikan keupayaan sekumpulan genius atau pelajar yang tinggi pencapaian dan keupayaan mereka sebagai penanda aras. Logiknya mudah. Sekolah adalah tempat untuk membantu pelajar-pelajar, anak-anak kita tahu belajar, boleh belajar, suka belajar, dan jika ada masalah berkaitan dengan belajar, masalah itu dikenal pasti secepat mungkin dan dibantu. Kemudian mereka akan ada seluruh hayat mereka untuk belajar. Pelajar-pelajar yang genius, yang laju dekat sekolah, mereka ada macam-macam cara untuk berkembang dan memupuk kelebihan yang ada pada mereka, termasuklah pada peluang yang ada untuk mereka melihat rakan-rakan mereka yang bermasalah, yang susah nak faham, supaya mereka boleh faham kenapa mereka ini ada masalah dan bagaimana mereka ini boleh dibantu. Mereka bukan sahaja boleh menjadi pendidik yang baik jika mereka menjadi pendidik pada satu hari nanti, malah jika mereka menjadi profesional, katakanlah dalam bidang IT, dalam kejuruteraan, mereka boleh menjadi individu yang mempunyai kemahiran troubleshoot yang baik kerana mereka familiar dengan masalah dan bukan menempuh alam persekolahan, pembelajaran di dalam bubble masing-masing dikelilingi oleh orang yang hebat-hebat belaka sehingga tidak terbangun sisi berkenaan pada diri. Apabila berkenalan dengan pendidikan inklusif, dia memperlihatkan dengan lebih mendalam lagi tentang pentingnya paradigma ini dijuarai dan diperjuangkan. Sebab pendidikan inklusif lari daripada kerangka pendidikan khas yang melihat masalah-masalah belajar penghalang tu ada kat dalam murid-murid. Sebaliknya, pendidikan inklusif melihat barriers, penghalang, masalah yang wujud yang menyebabkan pelajar-pelajar pendidikan khas ini berdepan dengan isu pembelajaran ialah kerana benda-benda tu wujud di dalam sistem, dalam kurikulum, dalam selibus subjek, pada reka bentuk bangunan, pada kaedah penyampaian. Maka perkara-perkara inilah yang perlu diberikan perhatian dan bukan semata-mata untuk fixing ataupun membetulkan golongan OKU ini tadi. Dan apabila barriers ataupun halangan-halangan yang ada kat dalam sistem tu yang diubah suai, manfaatnya bukan hanya serving golongan ini tadi, tetapi ia juga berkhidmat untuk keseluruhan pelajar, kerana pelajar-pelajar yang genius, pelajar-pelajar yang maju dalam pembelajaran mereka juga dari semasa ke semasa, mereka turut berdepan dengan masalah pembelajaran. Kalaupun tidak di peringkat kognitif, dia boleh datang daripada sosial, mungkin mereka ada masalah keluarga, mungkin mereka berpindah dari satu sekolah ke sekolah lain dan mendatangkan cabaran baru, malah berpindah dari sebuah negara ke negara lain. Maka manusia dan masalah adalah perkara yang tidak boleh dipisahkan. Tetapi cabaran besar yang saya hadapi sepanjang melakukan advokasi perkara ini, terutamanya di dalam pendidikan inklusif, ialah penolakan daripada pemikiran paradigma sebahagian anggota masyarakat yang melihat golongan ini sebagai golongan lemah yang membuang masa dan mengapa hendak disedut peluang-peluang yang ada pada orang lain semata-mata untuk menyantuni mereka ini tadi. Dan hal ini memang susah untuk kita betulkan hanya berbekalkan kepada data statistik, kerana golongan berkeperluan khas ataupun berkeperluan tambahan ini kumpulannya kecil. Tetapi kita boleh tengok dari sudut agama, kerana di dalam agama kita, kalau kita ingat balik dalam surah Abasa, bagaimana Allah SWT menyatakan kepada Nabi SAW, amma man istaghna, adapun mereka yang tidak begitu berhajatkan kepada pertolongan engkau, yang engkau itu bersungguh-sungguh untuk membantu mereka, sedangkan jika mereka ini tidak menerima pendidikan, menolak ajaran, gagal dalam kehidupan, wa ma 'alaika alla yazakka, perkara tersebut tidak akan dipersalahkan ke atas dirimu kerana mereka ada pelbagai peluang lain. Akan tetapi golongan yang seperti Abdullah ibn Ummi Maktum ini, yang tak akan ada pembelaan, yang tidak akan ada sesiapa menganggap keperluan mereka sebagai keutamaan, mereka ini yang perlu dibantu. Dan Allah SWT memposisikan mereka di kedudukan yang begitu istimewa hingga sedikit
kesilapan Nabi SAW pada menyantuni Abdullah ibn Umi Maktum ini Allah tegur, abadikan dalam surah dan kekal dibaca hingga ke akhir zaman supaya jadi peringatan. Sebab masalah yang sama berkemungkinan besar berulang dari satu zaman ke satu zaman. Kita ingat balik di dalam satu peperangan bagaimana Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu pernah menganggap bahawa kemenangan yang diperolehi oleh tentera-tentera Islam itu adalah atas keperwiraan ataupun kelebihan yang ada pada golongan-golongan berkelebihan ini. Akan tetapi hal ini ditegur oleh Nabi SAW. Di dalam Riyadhus Salihin, Al-Imam An-Nawawi ada mendatangkan sepotong hadis Nabi SAW daripada Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan bahawa aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, Abghuni fid du'afa, cari golongan-golongan yang lemah daripada kalangan kamu, bawakan kepadaku. Fa innama tunsarun, kerana sesungguhnya engkau dibantu, wa turzaqun, dan beroleh rezeki kelebihan, bi du'afaikum, disebabkan oleh orang-orang lemah daripada kalangan kamu yang dibantu. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan isnad yang baik. Dan di dalam Sahih Al-Bukhari juga ada satu riwayat lain yang memberikan konteks kepada hadis tadi. Apabila Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas menyatakan bahawa bapanya Sa'ad bin Abi Waqqas pada suatu ketika pernah menyangka bahawa beliau itu mempunyai kelebihan berbanding dengan orang lain yang memberikan sumbangan kemenangan kepada Islam. Lalu Nabi SAW menegur Sa'ad dengan berkata, Hal tunsarun wa turzaqun illa bidu'afaikum. Engkau tidak beroleh kemenangan dan tidak beroleh rezeki melainkan kerana orang-orang yang lemah daripada kalangan kamu. Ini adalah satu anjakan paradigma besar untuk memahamkan kepada umat ini bahawa kita berjaya bukan hasil daripada menyantuni golongan berkelebihan yang diberikan sokongan, diberikan galakan untuk yang pandai menjadi bijak, yang bijak menjadi genius, dan yang genius menjadi penyumbang kepada masyarakat. Bukan salah golongan tersebut, tetapi golongan itu juga akan mendapat bahagian mereka. Formulanya ialah dengan menyantuni golongan yang lemah, bukannya dengan memberikan perhatian kepada golongan yang berkelebihan, berprospek tinggi, kemudian mengabaikan golongan yang lemah. Di sinilah pentingnya untuk hal ini difahami dan disantuni dengan sebaik mungkin, bahawa pendidikan yang tidak inklusif menganggap pelajar lemah, pelajar bermasalah sebagai beban, menyusahkan, apatah lagi para pelajar berkeperluan khas, adalah sebagai khilaf sunnah, bertentangan dengan sirah, bersalahan dengan ajaran agama yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW, kerana umat kita berjaya bukan kerana sekumpulan bijak pandai beroleh privilege, kelebihan sokongan yang lebih daripada yang mereka perlukan, tetapi kerana menyantuni golongan-golongan yang tiada pembelaan melainkan mereka yang menginsafi teguran daripada Allah SWT dan Nabi SAW ini.